Assalamualaikum. Salam Jumaat. Kita dah nak menghampiri 10 akhir Ramadan. Jadi sama-samalah ya, malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, kita amalkan doa ini yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Doanya begini, mungkin tuan-tuan tahu, tapi sama-sama kita cuba amalkan ya, malam akhir Ramadan lah insya-Allah. Terutamanya doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau menyukai keampunan. Maka ampunilah aku. Amin ya rabbal alamin. Komen amin insya-Allah ya. Jangan lupa follow, ya, like, share lah insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi insya-Allah next video. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Jumaat.